Salam pertemuan dan hai semua. Tumpuan bola sepak rantau ini kini terarah kepada pertemuan besar antara Thailand dengan Malaysia dalam aksi ketiga kumpulan B, Piala Hyundai ASEAN 2026. Berdasarkan jadual rasmi Persekutuan Bola Sepak ASEAN, perlawanan ini akan berlangsung pada Sabtu, 1 Ogos 2026 di Stadium Raja Manggala, Bangkok. Sepak mula dijadualkan pada pukul 8 malam waktu Thailand bersamaan pukul 9 malam waktu Malaysia. Harimau Malaya datang ke Bangkok sebagai pendahulu kumpulan dengan 6 mata selepas menewaskan Myanmar 2-1 dan Laos 4-0. Thailand pula berada di tangga kedua dengan 3 mata selepas membuka kempen mereka menerusi kemenangan besar 5-0 ke atas Laos. Jadi, ini bukan sekadar perlawanan melibatkan dua musuh tradisi. Keputusannya boleh memberikan kesan besar terhadap perebutan 2 tempat ke separuh akhir. Sebelum kita teruskan ulasan, jangan lupa tekan like, tulis ramalan anda di ruangan komen dan subscribe Sekadar Berita untuk perkembangan bola sepak semasa. Baik, kalau kita melihat kedudukan sekarang, Malaysia memang berada di hadapan. 2 perlawanan, 2 kemenangan, 6 gol dijaringkan dan hanya 1 gol dibolosi. Thailand pula baru bermain sekali. Mereka menjaringkan 5 gol dan belum bolos. Statistik rasmi kejohanan turut menunjukkan Malaysia menghasilkan 12 percubaan tepat dan 749 hantaran berjaya dalam 2 aksi. Thailand pula mencatat 8 percubaan tepat serta 518 hantaran berjaya dalam 1 perlawanan. Angka itu menunjukkan kedua-dua pasukan bukan sekadar bergantung pada serangan rawak. Mereka mampu membina permainan, mengekalkan bola dan mencipta peluang melalui beberapa fasa serangan. Namun, jangan terlalu selesa melihat kedudukan itu. Thailand masih mempunyai 1 perlawanan dalam tangan. Kalau Malaysia kalah di Bangkok, kedua-dua pasukan akan mempunyai 6 mata. Tetapi Thailand baru bermain 2 kali. Di sinilah perlawanan ini menjadi sangat penting. Kalau Malaysia menang, Harimau Malaya akan mengumpul 9 mata dan berada sangat hampir untuk mara ke separuh akhir. Kalau seri, 7 mata masih meletakkan Malaysia dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau kalah, tekanan akan kembali menjelang perlawanan terakhir menentang Filipina. Dari sudut ranking FIFA, Thailand berada di tangga 94 dunia, manakala Malaysia berada di tangga 136. Perbezaannya ialah 42 anak tangga. Thailand juga merupakan juara rantau ini sebanyak 7 kali, sementara Malaysia pernah menjulang kejuaraan pada tahun 2010. Atas kertas, jelas Thailand mempunyai kelebihan. Mereka bermain di tempat sendiri, mendapat tempoh persediaan lebih panjang dan mempunyai pemain yang selesa mengawal bola. Tetapi, bola sepak tidak dimenangi melalui ranking semata-mata. Malaysia sudah beberapa kali membuktikan bahawa Thailand boleh diberikan saingan apabila pasukan bermain dengan disiplin. Pertemuan terakhir kedua-dua pasukan di Raja Manggala pada Disember 2024 berakhir dengan kemenangan 1-0 kepada Thailand. Patrick Gustafsson menjaringkan gol tunggal pada minit ke-57 selepas Thailand menghukum kesilapan Malaysia. Walaupun kalah, Malaysia ketika itu berjaya menyukarkan tuan rumah dalam sebahagian besar perlawanan. Kali ini, situasinya berbeza. Malaysia datang dengan keyakinan selepas 2 kemenangan berturut-turut. Paulo Josue sedang berada dalam prestasi baik dengan 3 gol dalam 2 perlawanan. Beliau menjaringkan kedua-dua gol ketika Malaysia bangkit menewaskan Myanmar, kemudian membuka jaringan ketika menentang Laos. Gol Paulo menentang Laos juga sangat penting kerana Malaysia bergelut untuk menembusi pertahanan lawan sepanjang separuh masa pertama. Selepas jaringan itu, permainan menjadi lebih terbuka. Endrick menambah gol kedua, 1 gol sendiri pemain Laos menjadikan kedudukan 3-0 sebelum Wan Kuzain melengkapkan kemenangan melalui sepakan percuma. Sepakan percuma Wan Kuzain itu memberikan 1 lagi senjata kepada Malaysia. Dalam perlawanan yang mungkin ketat, bola mati boleh menjadi pemisah. Sepakan percuma, sepakan penjuru atau hantaran silang yang tepat mungkin menghasilkan peluang walaupun Malaysia tidak menguasai permainan. Tetapi, kemenangan 4-0 ke atas Laos juga tidak boleh membuatkan kita lupa beberapa kelemahan.
Laos mencipta 2 peluang besar ketika kedudukan masih kosong-kosong. Sekiranya salah satu peluang itu disempurnakan, corak perlawanan mungkin berubah. Menentang Thailand, kesilapan yang sama boleh menerima hukuman lebih cepat. Thailand menunjukkan ancaman mereka ketika membelasah Laos 5-0. Terasak Poit Imai membuka jaringan. Kakana Khamyok menjaringkan 2 gol, manakala Yot Sakon Burapa dan Kapten Sarach Yoyen turut menemui sasaran. Cuma kemenangan besar itu juga perlu dilihat dalam konteks sebenar. Laos bermain dengan 10 orang selepas seorang pemain mereka dilayangkan kad merah sebelum tamat separuh masa pertama. Thailand memang sudah mendahului 2-0, tetapi 3 lagi gol hadir ketika Laos kekurangan seorang pemain. Maknanya, Thailand tetap kuat, tetapi keputusan 5-0 itu belum semestinya menggambarkan bahawa mereka langsung tidak boleh ditekan. Malaysia perlu masuk ke padang dengan rasa hormat, bukannya rasa takut. Pemain yang paling perlu diawasi ialah Sarach Yoyen. Beliau bukan sekadar menjaringkan gol. Sarach mengawal tempo, mencari ruang dan membekalkan hantaran kepada pemain serangan. Kalau Malaysia memberikan terlalu banyak masa kepadanya, Thailand boleh menggerakkan bola dari satu bahagian ke bahagian lain dengan mudah. Kakana pula berbahaya apabila memasuki ruang dari belakang, sementara Yot Sakon mempunyai kelajuan untuk menyerang kawasan di belakang pertahanan. Terasak juga kuat di dalam kotak penalti. Jadi, benteng Malaysia tidak boleh terlalu tinggi tanpa perlindungan daripada pemain tengah. Bagi Malaysia, persoalan utama ialah bagaimana Tan Cheng Ho mahu menyusun pasukan. Adakah Malaysia akan menekan Thailand dari awal atau memilih blok sederhana dan menunggu peluang serangan balas? Pada pandangan saya, Malaysia tidak perlu berlumba dengan Thailand untuk menguasai bola. Yang lebih penting ialah kekal rapat antara pertahanan dengan bahagian tengah. Jangan biarkan ruang besar muncul di hadapan 2 pertahanan tengah. Thailand sangat suka memanfaatkan ruang seperti itu melalui hantaran pantas dan larian pemain muda mereka. Dalam 20 minit pertama, Malaysia perlu bermain tenang. Thailand dijangkau menekan dengan bantuan penyokong sendiri. Kalau Harimau Melaya dapat bertahan tanpa bolos pada fasa awal, tekanan mungkin mula beralih kepada tuan rumah. Selepas itu, Malaysia boleh mencari ruang melalui bahagian sayap dan pergerakan Enric. Paulo pula perlu bijak menyimpan bola supaya pemain lain sempat naik membantu. Malaysia tidak boleh menghantar bola jauh kepada Paulo, kemudian membiarkan beliau berjuang seorang diri menentang 2 atau 3 pertahanan. Satu lagi perkara ialah kecergasan. Thailand mempunyai hampir seminggu untuk membuat persediaan selepas menentang Laos. Malaysia pula hanya mempunyai beberapa hari selepas berdepan Laos, termasuk perjalanan ke Bangkok. Tan Cheng Ho sendiri mengakui pasukannya masih mempunyai banyak perkara untuk diperbaiki dan kerjasama pasukan akan menjadi sangat penting. Jadi, mungkin kita akan melihat beberapa pertukaran dalam kesebelasan utama. Namun, selagi senarai rasmi belum diumumkan, kita tidak boleh memastikan siapa yang akan bermula. Apa yang pasti, Malaysia memerlukan pemain yang benar-benar segar kerana Thailand boleh bermain dengan tempo tinggi. Secara keseluruhannya, Thailand tetap menjadi pilihan berdasarkan ranking, rekod dan kelebihan tempat sendiri. Tetapi Malaysia datang dengan momentum, semangat serta pemain yang sedang menghasilkan gol. Perlawanan ini mungkin tidak semudah yang dijangka oleh penyokong Thailand. Bagi saya, satu mata di Raja Manggala sudah merupakan keputusan yang baik. Tetapi sekiranya Malaysia bertahan dengan disiplin, menggunakan bola mati dengan baik dan lebih tajam ketika melakukan serangan balas, peluang untuk mencipta kejutan tetap ada. Apa pula ramalan anda? Mampukah Malaysia menewaskan Thailand di Bangkok? Atau Harimau Melaya perlu berpuas hati dengan keputusan seri? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Semoga Harimau Melaya turun dengan berani, bermain sebagai satu pasukan dan memberikan tentangan terbaik. Terima kasih kerana menonton Sekadar Berita. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi dalam ulasan bola sepak yang seterusnya.